Assalamualaikum. Kembali lagi sama saya Guzuru dalam video yang lebih bagus lagi, yang mana saya akan main game Map Riddle, yang mana lagi-lagi saya pernah main dulu sebagai suka-suka, sebab saya dulu suka matematik. Jadi sebagai hiburan saya dan juga untuk kamu semua, sama-sama kita bermain teka-teki ini, yang mana saya pernah main juga. Jadi kerana saya pernah main, dari segi level saya dah level 59. Jadi untuk memulakan yang baru, kita main dari awal sahaja. Okey, untuk soalan pertama, kalau kita lihat ini adalah pola 4 ke 8 itu darab 2, 8 hingga 16 darab 2. Jadi 16 kali berapa? Ya, 16 kali 2 dapat berapa? Iaitu jawapannya adalah 32. Untuk yang ini pula, dalam soalan macam ni, kita mulakan darab dahulu, iaitu 2 kali 2, 4. 4 tambah 2 itu 8. Ya, 8. Salah. 6, bukan 8. Kenapa saya 8? 4 tambah 2, 6. Kali pula saya. Okey, jadi untuk yang ini pula, ia lebih macam teka-teki. Berapa tambah berapa tapi guna apa? Bentuk, rupa. Ada. Okey, jadi kita kaji sama-sama. Okey. Kotak tambah kotak sama dengan 8. Kotak tambah kotak sama 8, kotak itu boleh 4 tambah 4. Jadi kalau 4 tambah 4, 8. Sini kemungkinan 4. 4 tambah berapa jadi 14. 2 bulat ditindih jadi 10. Tapi manakala sini bawah dia 1 bulat, kemungkinan ini bahagi 2. Jadi 5. 5 tambah berapa jadi 11? 6. Jadi segitiga sama dengan berapa? Ya, sudah jelas 6. Okey, ini lagi. Sambil-sambil saya mengajar juga kita sama-sama berfikir sama-sama Ni kalau kita lihat 6 ke 30 itu darab 5. 3 kali 5, 15. 7 ke 35, 7 kali 5. 7 kali 5, 35. Jadi 2 kali 5, 10. Soalan ni sama lagi. Pola lagi. Kita tengok dahulu pola dia. 4 ke 11 itu boleh tambah 7. 7 tambah 4, 11. 11 ke 18 tambah 7 juga. 11 tambah 7, 18. Jadi nombor seterusnya tambah 7. Jadi berapa? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jawapannya adalah 25. Lagi-lagi soalan macam ni kita mulakan dengan apa? Ya, darab dahulu. Darab, bahagi, tambah, tolak. Kita mula darab dahulu. 5 kali 5, 25. Lepas tu tambah dulu ke tolak dulu? Kita mulakan tambah dahulu. Kenapa? Sebab tambah paling awal, paling depan sekali. Kita mula dari kiri ke kanan. Jadi dah sudah buat darab, ada tambah tolak, mula dari awal dahulu, dari kiri ke kanan. Tu tambah dahulu. 25 tambah 25 tambah 5, 30. 35 tolak 5, 30 tolak 5, 25 lagi jawapan dia. Yang ini soalan yang lumayan seronok. Di sini 4 kotak bersamaan dengan 5. Kenapa boleh 5? Padahal cuma ada 4 kotak. Sama ada 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Jadi kita tengok balik yang ini. Berapa ini? Ada berapa kotak ni? Ketiga dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Itu 1 ada 9. Kita tanda dulu 9. Kita kira sekali lagi. Ada 10. Boleh begini. 4 kotak gini. 10. 11. 12.
13. Adakah 13 jawapan dia? Tak. Semua ni 14. Jadi jawapan dia adalah 14 kotak. Lagi soalan yang sama macam kotak tadi. Cuma bezanya pakai huruf. Ni main algebra ni. Maaf, serat tekak sikit. Okey, kita cek sama-sama. A tambah B sama dengan 60. A tambah B. Apabila A dan B masuk dua huruf, kita menggunakan dua nombor yang berbeza. Berarti berapa tambah berapa dapat 60. Itu boleh 1 tambah 50. Bukan 10 tambah 50. 20 tambah 40. 30 tambah 30 tak boleh. Sebab sama. Kalau 30 tambah 30 itu A tambah A. Jadi sebab A dan B maksudnya dua huruf tu kena beza. Okey, kita mulakan dengan 10 tambah 50. Tapi boleh juga dibalik. Macam 40 tambah 20. 50 tambah 10. Entah apa saya nak ambil, nak cuba 50 50 tambah 10. Contoh 50 tambah 10 itu 60. Okey. 50 tolak 10 itu 40. Jadi 50 itu 40 tulisan saya bodoh. Maaf. Bahagi 10 potong-potong dapat 5. Adakah betul? Ya. Aduh, ini agak sedikit mencabar ya. Agak sedikit mencabar ya. Sini agak mula pusing sikit. Ini kalau seingat saya ini ada main pola juga tapi ada tambah-tambah macam tu juga. Kalau lihat pattern dia ni, cuba kita tambah. Adakah dapat? Kalau kita tambah, contoh kita tambah macam ni. Tambah. Kita tambah 13 tambah 18. Berapa 8, 9, 10, 11, 1, 3, 1. Macam dapat. Jadi 25 tambah 7 itu 32. 12 tambah 30 42. Jadi 26 tambah 13 itu 39. Ya, betul lagi. Ni lagi soalan yang menarik lagi. Lagi. Darab bahagi itu first. Nombor 1 dulu. Tambah tolak baru kemudian. Ada atas lagi kurungan, itu paling first lagi. Ni jadi 2, ni jadi 3. Tapi sebab tak ada kurungan, kita pakai ini. Kita mulakan darab dengan bahagi dulu. Jadi ini dulu kita buat. Ini dulu kita buat. Buat mana dulu? Bahagi ke darab dulu? Ini yang ramai salah ni. Dalam matematik, kalau ada begini, darab bahagi tu sebenarnya sama rata. Jadi kita mulakan dari depan ke belakang, kiri ke kanan. Jadi daripada depan apa? Bahagi, baru darab. Kita buat bahagi dahulu. 8 bahagi 4 itu boleh, 8 bahagi 4 tu 2. 2 kali 3 itu 6. Sebenarnya 8 kan? 8 tolak 6. 8 tolak 6 itu 2. Jadi jawapannya adalah 2. Wah, ini macam main pola lagi ni. Pola apa agaknya? Mari kita lihat. Ini kalau lihat-lihat ni, macam saya tahu ni. 0, 1, 2, 3. Kemungkinan sini 3. 0, 1, 0. Sini kemungkinan 1. Selang seli. 1, 1, 1, 1. 1. 2, 4, 6. Kali 2. Ni tambah 1. Ni selang seli. Ni sama je nombor. Ni kali 2. Bukan. Ni sifir 2. Ni sifir 2. Atau nombor genap. 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 Jadi 2, 4, 6, 8. 8, 1, 1, 3. Cuba kita cek. 8, 1, 1, 3.
Ya, betul. Pola lagi. Kita tengok. 11 ke 5 itu boleh tambah 4. Tapi 11 tak? 11 tambah 4 itu 15. 15 tambah 5, 20. Kemungkinan ni pola dia menaik kan? Tambah 1 kan? Kemungkinan tambah 1 pola dia jadi tambah 6. Jadi 20 tambah 6, 26. Mungkin kalian keliru kenapa saya boleh teka seperti ini, sebab matematik tu harus berfikir dua hala. Bukan dua hala, berfikir lebih banyak cara. Matematik itu ada banyak teknik, tapi kamu tinggal pilih saja mana teknik yang kamu rasa sesuai untuk kamu. Jadi kena belajar banyak, tengok pelbagai sudut. Jangan tengok satu cara je, ada cara lain juga boleh tengok. Jadi memandangkan saya rancang nak buat macam 10 minit je, tapi entah apa rasa macam seronok. Jadi kita buat dalam rasa 15 minit lah. Kita buat dalam 15 minit sebisa mungkin, biar kita tambah masa, biar saya tak nak lama juga video saya. Okay, kita sambung balik. Okay, ini kalau saya tengok macam darat je ni. 4 kali ni darat ni, 4 kali 8. 4 kali 8, 5, 32. Ya, 4, 8. Ya betul, 32. 5 kali 3, 15. 10 kali 2, 20. Jadi 8 kali 6. 8 kali 6 itu 48. 48, betul tak? Ya, betul. Ni sama ni macam yang kotak tadi tu. 4 kotak 5 tu. Sebenarnya kita semak semula. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sama. Okey, kita cek seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. 10. 11. 12. 13. Kalau saya tengok 13. Tak tahu ada lebih ke tidak. Kita cek dulu 13. Ya, betul 13. Aduh. Ini agak sedikit tertantang ya. Macam mana ya? Aduh, saya agak lupa ini. Ya, ini. Kalau kita lihat ni main punca kuasa ni. Macam mana kita nak buat ni? Adakah nak pakai kalkulator atau tidak? Kita cuba buat sendiri dahulu . Kalau kita buat sendiri, kita perlukan nombor akhir. Kuasa 66. Banyak tu 66. Asal ada jalan singkat, cuma saya lupa. Tapi saya ada pakai kalkulator. Saya pakai kalkulator yang ini. Sekejap biar saya fikir dahulu ya. Macam mana nak jawab soalan macam ni? Kalau 3 kuasa 2, 3 kali 2, 9. 2 kuasa 3, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. 9 kali 8, 1. Oh, ya betul. Jadi begini. Okey, saya penjelasan. 3 kuasa 2 itu sama dengan 3 kali 3. Iaitu 9. 2 kuasa 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Jadi kuasa 2 kuasa 3 tu adalah berapa kali kita darat nombor ini. Jadi 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. Sedangkan 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 kuasa 3, 2 kali 2 kali 2, iaitu 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. 8. Itu tolak kan? Buat kurungan kan? 8, 9 tolak 8, itu 1. 1, kuasa apapun, jawapannya tetap 1. Mau ada kuasa 100, kuasa 1000, kalau nombor dia 1, tetap 1. Jadi jawapannya adalah 1. Ya, baru nampak saya. Oh, masih mencabar. Rasanya akan jadi soalan terakhir sebab lagi berapa minit untuk 15 minit lagi. Oh ya, betul. Kebetulan ni. Ni kali berapa ni? Kalau saya lihat-lihat ni, darat ni 2 boleh jadi 2 kali 3. Betul lah, kali 3 ni. Sebab 2, ya kali 3. Sebab ini 2 kali 3 itu 6. 5 tapi 5 kali 3 15. Tak juga tak, bukan kan. Ini bukan. Salah. Berapa kita dua? Oh, bukan ni. Bukan saya lihat. 2
Oke, mohon maaf saya saya baru memberikan satu clue dan yaitu hint. Hint pertama tu katanya tambah satu. Jadi di sini saya tidak paham apa itu tambah satu. Jadi yang pertama mari kita lihat di sini. Kita fikirkan sama-sama lagi. Okey, kalau kita lihat balik apa itu tambah satu? Apa itu tambah satu? Apa itu tambah satu? Apa itu tambah satu? Hah? Saya tak tahu. Tambah satu. Jadi kuliah masuk dalam tambah satu itu apa ya agaknya? Tambah satu. Oke, kita simak semula. Oh, okey, saya faham. Maksudnya begini. Okey. 8 tambah 1. 1 tambah 8 itu 9. 9 kali 8 itu berapa? 72. 1 tambah 2, 3. 3 kali 2, 6. 1 tambah 5, 6. 6 kali 2, 30. Jadi 1 tambah 9,
10. 10 kali 2, 20. Ini bermaksud semua nombor itu kita tambah 1. 1 tambah N kali 2. Iaitu yang mana kita buat ini dahulu. Jadi bermaksud 1 tambah 9, 10 kali 2 adalah 20. Salah juga. Aduh. Apa maksudnya ni? Kok kali 2? Oh, kali 8 tu sendiri. Salah. Jadi kali 9 lah. Masuk. Salah. Saya salah kira. 1 tambah N. Itu nombor ini. Ini nombor ni. Kali N. Okay. Jadi 8 tambah 1. 9. 9 kali 8. 72. 1 tambah 2. 3. 3 kali 2. 6. 1 tambah 5. 6. 6 kali 5. 30. 1 tambah 9. 10. 10 kali 9. 90. Itu. Okey. Untuk sekarang itu sahaja daripada saya. Dan sekarang dah tinggal 25 minit. Jadi akan mungkin ada sedikit potongan. Akan editkan percepat sedikit. Akan buat. Okey. Jadi tak pun masih itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Kalau mau saya main lagi, minta saja. Nanti saya nak cuba game yang lain juga seperti ini. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.